Saya nak kongsikan satu rahsia macam mana sebenarnya perempuan, mungkin seorang manager, seorang CEO boleh tunaikan haji dalam masa 5 tahun daripada sekarang. Dan tak ramai yang kongsi perkara ni dekat luar sana. Macam mana tunaikan haji dalam masa 5 tahun? Yang pertama, mesti daftar haji. Buka akaun tabung haji bukan bermakna kita dah daftar haji. Buka akaun tabung haji dan terus daftar. Daftar haji minimum 5 tahun. Minimum 5 tahun, tahun ni 2026, maksudnya daftar haji sekitar tahun 2020. Barulah valid. Kalau dah lulus yang ni, tuan-puan carilah PJH, Pengelola Jemaah Haji. Dalam erti kata lain, pakej swasta. Buat rayuan untuk dapatkan kota haji melalui PJH. Dan setakat apa yang saya tahu, permohonan akan lulus 90%. Yang ni tak sesuai untuk siapa-siapa yang ada saving ngam-ngam. Jadi ini khas untuk sesiapa yang ada saving. Mungkin sekitar, kalau nak menabung dalam bentuk emas untuk tunaikan haji dalam masa 5 tahun, sediakan saving sekitar 100 gram hingga 150 gram orang. Kalau husband and wife, darab 2 sekitar 200 gram. Tuan-puan buat rayuan, 90% akan dapat rayuan tersebut. Dapat tunaikan haji, dapat slot haji dan dapat tunaikan haji dengan pakej swasta. Kita tak pergi dengan muassasah, tapi walaupun pakej swasta, kita tetap mesti dapatkan kota daripada pihak tabung haji. Jadi pertama sekali, daftar haji, cari PJH dan kena make sure ada saving. Sebab apa? Kos haji untuk dengan PJH sekitar 60 hingga 100k seorang. Haji adalah ibadah kita sekali seumur hidup. Berkorban, usahalah untuk kita dapat tunaikan haji. Daripada kita daftar dekat tabung haji yang mana mungkin giliran kita 100 tahun baru dapat tunaikan haji, lebih baik kita ada kudrat, kita usaha cari duit untuk tunaikan haji, menabung dalam bentuk emas. Antara cara tabungan yang paling efisien untuk kita tunaikan haji. Semoga faat. Teruskan follow saya.